kisah raya keluarga Wan Ismail. Tapi ayah Wannya dah tak ada. Yang ada anak-anak dengan bala dia je. Raya tahun ni adalah raya keempat tanpa ayah Wan. Ini anak sulung ayah Wan. Nama dia Wan Mastura. Orang kampung panggil dia Kak Long. Kak Long ni cun. Memang setiap kali raya, rumah ni penuh dengan turunan datang ngorat. Ni pula second datuk ayah Wan. Nama dia Wan Rahayu. Biasanya orang-orang panggil dia Kak Ayu. Dia ni pendiam sikit, tapi diam-diam ubi berisi. Dia punya masakan memang TikTok. Ni Atik, anak ketiga ayah Wan. Nama dia Wan Aniza. Atik ni pandai buat kuih raya dan pandai berniaga. Memang hidup dia 24 jam asyik berniaga je lah. Tengoklah tu. Ni pula satu-satunya anak jantan ayah Wan. Kakak-kakak panggil dia Wan Leman. Dia tak ada sekarang. Tengah sambung belajar dekat Sarawak. Dah 3 tahun jugalah dia tak balik beraya. Okey, ni last. Nama dia Wan Nora. Dia ni ada OCD. Memang setiap waktu lah dia nak mengemas. Tapi bagus juga kan? Memang berkilat rumah ayah Wan kalau dia ada. Bawang tu serius betul-betul. Long, elok-elok sikit kacau telur tu. Kau jangan bagi sampai hangit telur tu. Tengok api besar ke kecil. Ups, lupa pula nak kenalkan. Ni lah mak dorang, Cik A ni. Dua hari je lagi kita nak raya ni. Raya tahun ni masih sama ke? Entahlah dek. Alon tak tahu dah nak buat apa. Dah lama kita tak raya meriah-meriah macam dulu kan? Raya tahun ni kita kena kasih jadi. Hai, kau lupa ke apa yang jadi waktu raya di pura-pura hari tu? Raya dah ni. Keluarlah mak. Sampai ke senja, mak tak keluar-keluar dari bilik dia. Keluar mak. Betul tu. Supaya 2023 pula. Tengah-tengah semangat nak buat rendang, boleh pula mak lari gigi kubur ayah. Separuh jalan pun tak sempat rendang tu. Korang ingat tak? Raya 2024 paling epic. Sehari sebelum raya, tiba-tiba dia hilang. Tahu-tahu dah dekat London. Punyalah dia tak nak beraya. Cantik kan London? Are you ready adik-adik? Ready! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ke plan kita tadi ni? Sabarlah teh, kita tunggu sikit lagi. Wah! Cantik lah. Anak-anak emak, buat apa dekat sini? Teh, plan raya kita jadilah kan? Mestilah jadi. Pakai raya aku dah buat. Kau tak ada kena-mengena apa, Weh? No, tinggi sikit loh. Ya Allah, mesti tengok dulu. Suasana raya keluarga, ayo buat. Betul waktunya Wan Leman. Baru tahu nak balik beraya. Janganlah marah-marah mak. Leman baru je sampai ni.
Anak bertuah betul lah kawan Sulaiman. Selamat Hari Raya, Mak. Beginilah kisah raya keluarga Ayah Wan. Anak-anak Ayah Wan dah berjaya pujuk Mak Ani beraya lagi tahun ni. Tengoklah tu diorang tengah syok bergambar. Raya ni bukan sekadar tentang pakaian, ketupat dan rendang, tapi tentang menghargai siapa yang bersama kita hari ini. Buat yang telah tiada, jangan pula kita lupa.